Setelah selesai Allah ciptakan langit dan isinya, bumi dan isinya, Allah menciptakan sangkakala, makhluk yang bernama sur, sangkakala yang ditiup oleh Israfil. Sur itu telah lama diciptakan oleh Allah. Ni Nabi cerita dekat sahabat. Fa'atahu Israfil, kemudian Allah memberikan sangkakala itu kepada Israfil. Fahuwa wadi'uhu ala fihi, Israfil pun ambil sangkakala itu, diletakkan di mulutnya. Wallahu a'lam macam mana rupa bentuk Israfil. Letakkan sangkakala itu pada mulutnya sejak daripada hari itu sehingga saat pada malam ini. Kata Rasulullah, syakhisun basaruhu ilal arsh, Nabi melihat ketika itu Israfil masih meletakkan sangkakala di mulutnya dan mendongakkan mukanya ke arah arash, iaitu dalam keadaan bersedia kalau Allah Ta'ala panggil Israfil, unfukh an-nafkhatal ula, tiup sangkakala yang pertama, tunggu arahan. Nabi beritahu, yantaziru mata yu'mar, Israfil sedang menunggu bila dia akan diarahkan. Lalu Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, wa masur, wahai pesuruh Allah, sur itu apa? Nabi kata, al-qarnu, tanduk. Tuan-tuan bayangkan tanduk kan, dia ada tanduk. Jadi yang kecil itu diletakkan di mulut, yang satu lagi yang ada lubang itu diletakkan menghala ke atas. Lalu Abu Hurairah tanya, kaifahu, bagaimana saiz sangkakala itu ya Rasulullah? Nabi kata, azim, sangatlah besar. Bulatan yang ada pada sangkakala itu ka'ardis samawat, adalah selebar 7 petala langit. Apabila berlaku 10 tanda besar kiamat, ketika itu yang tinggal di atas muka bumi ini hanyalah orang-orang yang terjahat sahaja, yang tidak ada iman. Mereka adalah kafir-kafir sahaja. Kerana yang menyaksikan kiamat itu hanyalah syirarul khalq, manusia-manusia terjahat, manusia-manusia terkutuk, wal-iyadhu billah. Habis tanda besar kiamat yang ke-10, Allah pun mengarahkan Israfil waktu itu. Ketika itu yang masih hidup di dalam alam ini, malaikat keseluruhannya, binatang yang hidup masih hidup, manusia yang hidup masih hidup, kesemuanya kafir dan fasik. Syaitan yang masih hidup masih lagi hidup ketika itu. Syaitan tak mati, termasuk iblis. Jin mati. Ketika mana semua makhluk ini hidup, memenuhi bumi dan 7 petala langit, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Israfil alaihi salam, ataupun menyeru Israfil alaihi salam, dan ketika itu keluarlah arahan, ya Israfil unfukh, wahai Israfil, tiup sangkakala yang pertama, iaitulah nafkhatul maut, sangkakala yang mematikan. Apabila Allah mengarahkan Israfil untuk ditiupkan sangkakala, maka Israfil membunyikan sangkakala itu. Bunyi macam mana? Wallahu a'lam. Allah arah ditiupkan sangkakala. Ketika itu semua nyawa-nyawa ini diambil oleh malakul maut dan pembantu-pembantunya. Yang tiup sangkakala itu Israfil. Yang ambil nyawa siapa? Malakul maut, Israel. Apabila ditiupkan sangkakala, maka berlakulah peristiwa kiamat. Allah Ta'ala cerita ratusan ayat dalam juzuk 30 dalam Quran tentang suasana kiamat. Cuba baca dalam surah At-Takwir sebagai contoh. Allah sebut, idza syamsu kuwirat, dan apabila matahari itu kami padamkan cahayanya. Apabila matahari dipadamkan sepenuhnya, kuwirat, dihilangkan cahayanya, gegak gempita berlari lintang pukang manusia. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang berguguran. Suasana kiamat itu, kata Allah, wa tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, yang menyusu melepaskan bayinya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, bila berlaku kiamat, bayi dalam kandungan dilahirkan.
Terkejut si ibu melihat suasana kiamat. Wa taran nasa sukara, kata Allah, wahai Muhammad, ketika itu kamu akan melihat manusia itu seperti mabuk dan gila. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk, mereka tidak gila wahai Muhammad. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah itu maha pedih. Suasana kiamat yang mengubankan kanak-kanak. Beruban kanak-kanak tengok. Bukan selepas 3 tahun. Suasana kiamat. Berguguran bintang terbelah, bukit bukau gunung ganang seperti berjalan kerana digegarkan. Bumi itu digoncang sekuat-kuatnya. Bumi dan seluruh planet digoncang, kan? Bergoncangan. Kemudian semua mati. Saya, Wadi Anwar, kita semua akan lalu perjalanan ni. Semua kita tanpa kecuali. Kamu percaya ke kamu tak percaya, kamu beriman, kamu tak beriman, agama apa pun kamu, episod ini akan dilalui. Kita semua berada dalam keadaan kematian. Seluruh binatang mati. Seluruh jin mati. Yang keempat, seluruh syaitan termasuk iblis mati dengan pekikan sangkakala pertama itu. Dan makhluk yang seterusnya adalah keseluruhan malaikat yang ramai tadi.